5 tahun setelah Mitsubishi menghilang dari pasaran SUV, dan sekali itu AXX, kini mereka kembali dengan ini, Mitsubishi X-Force serba baru. Jom kita usah apa yang best. Dipasang di Pekan Pahang, harga tentatif yang diumumkan adalah RM110,000 bagi varian urban dan RM120,000 pula untuk varian ultimate. Pelancaran rasmi akan bermula pada awal April 2026. Saingannya Chery Tiggo Cross dan Honda HR-V. Paling dekat dari segi positioning ialah HR-V 1.5S NA versi asas tapak turbo. X-Force menggunakan enjin 1.5 liter NA 4A61 Mavic, menghasilkan 105 PS dan 141 Nm torque. Enjin yang sama digunakan pada Mitsubishi Xpander. Bezanya, X-Force dipandangkan dengan transmisi CVT bukan automatik 4 kelajuan. Kuasa dihantar ke roda depan. Rekaan X-Force disasarkan khusus untuk pasaran Asia Tenggara. Dimensi dan rekaan badan memberikan road presence yang kukuh di atas jalan raya. Dia turut dilengkapi 4 mod pemanduan bersama Active Yaw Control berasaskan pengalaman Mitsubishi dalam dunia rally. ASEAN NCAP 5 bintang. Varian urban hadir dengan 4 led udara, cruise control adaptive, blind spot warning, RCTA dan screen infotainment 8 inci. Varian ultimate pula menambah 6 led udara, sistem ADAS, ACC, screen 12.3 inci, audio system dari Yamaha, padu, mod pemanduan dan tailgate elektrik. 1000 pelanggan terawal akan menikmati rebat tunai RM5,000 dan pemilik Mitsubishi sedia ada pelayak untuk tambahan RM1,000. Ringkasnya, Mitsubishi X-Force memfokuskan terhadap keselamatan, kelengkapan dan bukan prestasi semata-mata. Jenis cukup lengkap. Macam geng, on tak on.